Okey, malam ni kita main ronda-ronda. Tengok, kita nak mai cari makanan yang halal. Di sana tu pun ada agak tu. Ha, situ. Kita ronda dengan kereta tadi. Jadi nampak gayanya jalan ronda cukup ah. Okay, kat situ boleh makan tu. Okay. Adalah makan-makan sedap. Boleh kita makan atas sini. Makan disahkan halal. Okey. Boleh. Tak, kita nak try tengok. Tempoet. Okey. Wah, Ali. Barang dah sampai. Kita tengok apa dia. Oh, nampak menarik ya. Ayam seketui. Oh. Botol celup. Tapi ayam seketui. Okey. Kita nak test tengok macam mana. Sedap. Kita tak boleh pergi. Okey, kita cuba tengok. Kita nak rasa kuah dia dulu. Bismillah. Rasa dulu. Bismillah. Sedap tak? Wow, sedap. Sedap, manis ada, lemak ada. Sedap, manis. Manis. Sedap. Ayat yang ni lah, tak ada teh air apa semua tak ada. Nampak menarik lah. Cabai-cabai dia ni. Tu. Cabai dia. Ni cabai-cabai dia. Tu, cabai hitam. Tu. Yang ni ikan dia. Ni, garam. Oh, tu. Tu Haji. Oh, tu Haji ya. Nampak. Oh. Ori. Yang ni baru kata Thailand betul. Tu. Letakkan meja tu. Aduh. Oh, thank you. Aduh, besarnya. Sip. Mula-mula kita nak bubuk yang ni dulu ni. Tu. Kita apa jadi orang Thailand. Makan yang pedas-pedas. Apa lagi? 60 sikit, 60. 60 sikit. Bismillah. Tak rasa. Lepas tu RM1 ni. Tak rasa. Siapa yang pertama sedap. Dia ada. Oi. Oh. Sedap. Kena test. Kita orang. Betul dah tak no. Kalau macam ni kuih tiaw homemade ni. Tak. Ni pun lagi sikit. Nampak. Dah bang.
Nak habis. Okey. Tinggal kita nak habis ni sikit. Cumanya satu sajalah. Ayak tak ada. Teh ais, Milo ais, Nescafe tarik, pas semua teh tarik semua tak ada. Yang ada ayak. Ais kosong. Tu saja. Tu saja. Ni. Yang tu okey. Yang tu Kita dah tanya dia. tanya. Ayak ni lah yang disediakan. Jadi sedaplah, bismillah. Ayam dia lembut. First time abang rasa. Pertama kali tak nak makan ke. Memang kalau makan ni memilih sikit. Kalau di sana jarang makan mi celup jarang. Tapi mai di sini ni no choice. Try bila. Macam mana? Sedap tak sedap? Kita cuba tengok. Rupanya sedap. Tak rasa di Thailand sendiri. Okey, bismillah. Sedap. Kan? Tak berhenti tadi. Dah. Okey, kita nak habis lah. Sedap. Nak tengok sedap tak sedap ah. Tu. Malam. Clear. Clear. Sedap. Memang sedap. Mak bagi 8, 9 per 10 kau. Sedap. Bismillah. Macam ni, bismillah. Sedap. Okey. Okey, kuat lah. Sampai dekat tu. Tema konten. Boleh makan di sini. Makan di sini sedap. Boleh makan kat ni. Sedap. Boleh lah. Rasa pun macam okey lah. Orang kata. Puas hati makan. RM4.50 lah. Kira 2 pinggan baru dah ada 80 baht. 80 baht jadi lebih kurang 1 pinggan ke 40 baht. 40 baht lebih kurang RM4.50 lah gitu lah. Okey lah tu. Ayam seketui. Ayam paha seketui. Dengan sup. Okey lah tu. Okey, jumpa lagi. Okey, kita nak jalan P7E. Kat situ ada 7E. Situ pun ada makan, ada ayak. Boleh lah, tekak minum ayak. Okey, kita rasakan suasana malam di Krabi. Ni suasana malamnya. Jadi kita duduk di hotel tu. Okey. Jadi kita nak jalan ke 7-Eleven situ. Okey, kita jumpa 7E. Ni kedai goreng-goreng halal ke tak? Saya tak tahu. Tak sure, tak ada. Tak ada halal ke? Oh tu kan. Oh tu. Okey. Ada kedai goreng-goreng halal. Okey. Kita nak masuk 7E. Okey. Kita nak masuk 7E Zat. Tak ada payah ni. Ni apa? Siamnya. Oh tu. Tak payah tu. Menghilangkan dahaga. Kedai makan Islam.